Siapa setia guna IC darjah 6, baik tukar cepat sebelum 25 tahun. Kalau lambat, kena bayar RM20 tau. Saya video ni kami tunjuk cara tukar. Ramai tak tahu yang bila kita dah capai umur 18 tahun, kita wajib tukar IC baru. Tapi kita ada masa dari 18 hingga 25 tahun untuk tukar. Kalau umur dah lebih 26 tahun, kena bayar RM20. RM10 charge untuk ganti IC dan denda lagi RM10. So, macam mana nak tukar? Anda kena pergi ke cawangan JPN atau UTC seluruh Malaysia. Kalau tak sama dengan alamat atau negeri tempat lahir pun tak apa. Bawa my card asal. Kalau nak tukar alamat, bawa sekali bil elektrik atau air atau cukai pintu rumah terkini sebagai bukti. Tak boleh buat online atau hantar wakil tau. Sebab kena buat pengesahan cap jari dan ambil gambar terus kat sana. Settle bayar, anda akan dapat IC pada hari yang sama. Tapi ni bergantung pada cawangan juga tau. Kalau tak nak tunggu giliran lama sangat, boleh book appointment JPN online. Kami dah share tutorial penuh cara book di video part 45 dalam playlist kerajaan kami. Share dan repost video ni supaya ramai alert untuk tukar juga. If saya tu dah explain, jangan lupa follow.